Hai, Assalamualaikum semua. Pada video kali ini, cikgu akan menunjukkan cara untuk memasang projek kereta kawalan jauh bagi tajuk Aplikasi Reka Bentuk Teknologi Kejuruteraan RBT tahun 6. Sebagai persediaan awal, kita perlu ada kit kereta kawalan jauh. Kit ini boleh dibeli melalui Shopee dan link cikgu lampirkan pada description video ini. Baiklah, langkah yang pertama iaitu kita perlu meleraikan kerangka kereta. Semasa proses meleraikan kerangka kereta ini, murid-murid perlu melakukan dengan berhati-hati bagi mengelakkan berlaku kerosakan atau patah. Fasa berikutnya ialah memasang badan kereta. Pada fasa ini, cikgu akan kongsikan beberapa tips untuk memudahkan proses pemasangan. Pertama, untuk memasang sisi tepi kereta, murid perlu memasukkan bahagian bawah dahulu dan disusuli bahagian atas. Tolak perlahan-lahan sehingga rapat. Sekiranya tersangkut, tidak perlu menekan kerana ia akan menyebabkan bahagian tersebut patah. Kedua, untuk memasang sisi bahagian bawah, murid perlu memasukkan bahagian atas dahulu dan disusuli bahagian bawah. Murid boleh merujuk seperti di dalam video di bawah. Sekiranya bahagian yang hendak dipasang terlalu ketat, murid-murid boleh mengikis sedikit bahagian tersebut menggunakan pisau. Lakukan berhati-hati kerana ia boleh menyebabkan kecederaan. Baiklah, langkah yang seterusnya ialah memasang roda dan ganda. Pemasangan ini perlu dilakukan dengan teliti. Berikutnya ialah proses memasang gear pada ganda. Lakukannya dengan berhati-hati. Langkah yang seterusnya ialah memasang motor dan juga gear. Satu tips tambahan, pastikan motor dipasang pada kedudukan yang betul.
Baiklah, fasa berikutnya ialah memasang papan isyarat penerima. Semasa memasang komponen ini, murid perlu memastikan kedudukan papan isyarat penerima adalah betul dan skru diketatkan bersama antena. Seterusnya, kita perlu melekatkan papan antena pada badan kereta. Kit ini telah dibekalkan dengan double-sided. Namun, saya memilih menggunakan gam perekat panas kerana lebih kuat daya lekatan. Langkah yang berikutnya ialah memasang pemegang bateri. Semasa memasang komponen ini, murid perlu merujuk dan mengenal pasti dahulu terminal positif dan negatif seperti di dalam video. Langkah ini penting bagi memastikan projek kita dapat berfungsi dengan baik. Selepas memasang pemegang bateri, murid perlu menyambungkan wayar mengikutkan terminal positif dan negatif yang betul. Wayar merah ialah positif manakala wayar hitam adalah negatif. Seterusnya ialah fasa menyambungkan wayar motor dengan penerima isyarat. Langkah ini merupakan paling penting. Wayar motor ada dua warna iaitu warna merah dan juga hitam. Wayar merah perlu disambungkan pada wayar kuning, manakala wayar hitam perlu disambungkan pada wayar hijau. Murid perlu melakukan proses penyambungan ini menggunakan tiub pengecup haba yang telah diberikan. Seterusnya ialah memasang alat kawalan jauh. Sila pastikan skru dipasang bersama-sama antena dan diketatkan.
Seterusnya ialah sambungkan wayar pemegang bateri. Lakukan proses penyambungan bateri ini dengan berhati-hati dan pastikan terminal positif dan negatif adalah betul. Akhir sekali, murid perlulah melakukan kemasan wayar menggunakan kabel tie yang telah diberikan. Akhir sekali, murid perlu melakukan pengujian kefungsian bagi memastikan alat kawalan jauh dan juga kereta berfungsi dengan baik.